Ini bahagian yang paling menyentuh hati. Cuba kita berhenti sekejap dan fikir. Kalau kita lahir tanpa sijil lahir, tanpa my card, apa hak-hak asas yang kita akan hilang? Bagi anak-anak bajau laut ni, ini bukan lagi soalan. Ini realiti pahit yang diorang kena hadap setiap hari. Bila tak ada dokumen, pintu utama yang tertutup rapat ialah pintu sekolah. Dan dari situlah bermulanya kesan domino. Buta huruf akan menyukarkan mereka dapat kerja yang elok. Ini mendedahkan mereka kepada eksploitasi dan memerangkap mereka dalam kitaran kemiskinan yang sama. Ia satu kitaran yang sangat-sangat menyedihkan. Realiti di lapangan memang memilukan. Bila tak dapat ke sekolah, ramai anak-anak ni terbiar dan akhirnya terdedah kepada masalah sosial. Salah satunya penyalahgunaan bahan seperti hidu gam. Ada juga yang terpaksa korbankan zaman kanak-kanak mereka untuk bantu keluarga. Mereka terpaksa ke jalanan untuk mengemis semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Dan yang paling membimbangkan sebab mereka ni halimunan dari segi undang-undang, mereka jadi sasaran yang sangat mudah untuk dieksploitasi. Ramai yang akhirnya menjadi buruh kanak-kanak, melakukan kerja-kerja berat yang meragut terus zaman kanak-kanak mereka.